Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan topik kesan taraf perkahwinan dan saiz isi rumah terhadap pembelanjaan isi rumah. Latar belakang kajian. Kajian ini meneliti kesan taraf perkahwinan dan saiz isi rumah terhadap pendapatan isi rumah dalam konteks kewangan keluarga. Perkahwinan sering membawa perubahan yang besar dalam kewangan seseorang individu dengan bertambahnya tanggungjawab dan komitmen. Saiz isi rumah yang besar menuntut perancangan kewangan yang lebih teliti kerana kos keperluan harian yang meningkat. Oleh itu, memahami hubungan antara taraf perkahwinan, saiz isi rumah dan pendapatan isi rumah adalah penting untuk merancang strategi kewangan yang efektif bagi mengoptimumkan kesejahteraan keluarga di Malaysia. Seterusnya, kita beralih kepada 1.2 iaitu pernyataan masalah. Yang pertama, perbelanjaan isi rumah adalah berbeza mengikut taraf perkahwinan dan saiz isi rumah di mana isi rumah yang sudah berkahwin dan mempunyai saiz isi rumah yang lebih besar cenderung akan mempunyai perbelanjaan yang lebih tinggi. Yang kedua, peningkatan saiz isi rumah boleh meningkatkan tekanan perbelanjaan sekiranya corak perbelanjaan tidak dikawal dengan baik. Seterusnya adalah poin yang ketiga iaitu objektif kajian. Objektif yang pertama adalah mengkaji sejauh mana status perkahwinan mempengaruhi kestabilan pendapatan isi rumah untuk memenuhi keperluan dan kehendak harian. Yang kedua, membincangkan implikasi dan kesan perbezaan pendapatan terhadap perancangan kewangan dan kesejahteraan keluarga. 1.4 adalah skop kajian. Kajian ini tertumpu kepada isi rumah di seluruh kawasan di Malaysia yang terlibat dalam survei lapangan bagi kursus LMEP 1612 iaitu Ekonomi Perancangan Keluarga. Responden terdiri daripada isi rumah dengan pelbagai taraf perkahwinan dan saiz isi rumah yang berbeza. Kajian ini memfokuskan kepada analisis perbelanjaan isi rumah dan hubungan dengan taraf perkahwinan serta saiz isi rumah. Data kajian diperoleh melalui soal selidik dalam talian. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Zulaikha binti Muhammad Samri dan nombor matrik saya ialah A210189. Seterusnya saya akan membentangkan definisi konsep. Menurut Siti Mizati Muhammad Basar 2009, taraf merupakan kedudukan, status ataupun tahap seseorang individu dalam masyarakat atau organisasi, manakala perkahwinan merupakan ikatan yang sah antara wanita dan lelaki dalam membina keluarga yang bahagia. Sesuatu perkahwinan perlu diiktiraf oleh agama dan undang-undang bagi memastikan perkahwinan yang sah, melindungi hak suami dan isteri, menjaga kebajikan serta nilai tanggungjawab dan keharmonian sesebuah keluarga dipelihara. Secara umumnya, taraf perkahwinan ialah status seseorang individu berdasarkan perkahwinannya, misalnya bujang, bercerai, berkahwin atau balu atau duda. Seterusnya ialah saiz isi rumah, jumlah atau bilangan keseluruhan individu atau ahli keluarga yang menetap atau tinggal bersama di dalam sebuah rumah atau kediaman yang berkongsi keperluan harian. Kebiasaannya isi rumah terdiri daripada ahli keluarga seperti ibu, ayah, anak-anak ataupun penjaga. Seterusnya ialah perbelanjaan isi rumah, jumlah atau bilangan wang yang digunakan ataupun dibelanjakan oleh sesebuah isi rumah untuk menampung dan membiayai keperluan harian. Misalnya makanan, minuman, pakaian, utiliti, sewa rumah dan kereta, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bagi teori berkaitan dengan perbelanjaan isi rumah, kajian ini berpandukan 3 teori utama iaitu teori tingkah laku pengguna, teori kitaran hayat dan teori ekonomi keluarga. Bagi teori tingkah laku pengguna, ia menjelaskan bagaimana perubahan taraf perkahwinan mempengaruhi keutamaan dan keputusan perbelanjaan isi rumah. Bagi teori kitaran hayat pula, ia menunjukkan bahawa perbelanjaan akan meningkat mengikut fasa kehidupan, khususnya apabila saiz isi rumah bertambah selepas berkahwin dan mempunyai anak. Seterusnya, bagi teori ekonomi keluarga pula, ia menekankan peranan interaksi serta pembuatan keputusan bersama dalam pengurusan kewangan isi rumah. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga teori ini membantu menerangkan hubungan antara taraf perkahwinan, saiz isi rumah dan corak perbelanjaan isi rumah.
Raja 3.2 menunjukkan kerangka konseptual kajian ini. Terdapat dua pemboleh ubah bebas iaitu taraf perkahwinan dan saiz isi rumah yang mempengaruhi pemboleh ubah bersandar iaitu perbelanjaan isi rumah. Bagi anak panah H1 menunjukkan kesan taraf perkahwinan terhadap pembelanjaan isi rumah, manakala H2 menunjukkan kesan saiz isi rumah terhadap perbelanjaan isi rumah. So, secara ringkasnya, rajah ini menjelaskan bahawa struktur keluarga mempengaruhi corak perbelanjaan isi rumah. Pada bahagian ini, reka bentuk kajian kami adalah kuantitatif dengan pendekatan tinjauan atau survey. Data telah dikumpulkan daripada 1,387 responden yang terdiri daripada ketua isi rumah di Malaysia menggunakan soal selidik dalam talian. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan perisian SPSS untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat dan sah. Instrumen kajian ini terdiri daripada soal selidik dalam talian yang terbahagi kepada 3 bahagian utama. Bahagian pertama bertujuan mengenal pasti profil demografi responden seperti jantina, etnik, taraf perkahwinan dan saiz isi rumah. Bahagian kedua pula menumpukan kepada perbelanjaan isi rumah termasuk perbelanjaan untuk makanan, pendidikan, kesihatan dan utiliti. Bahagian ketiga pula terdiri daripada soalan tertutup dan terbuka yang memberi peluang kepada responden untuk berkongsi pandangan dan maklumat tambahan mengenai perbelanjaan mereka. Nama Muhammad Sukartani binti Muhammad Syani, nombor matrik A212387. Metodologi yang ketiga adalah dari segi populasi dan sampel kajian. Populasi kajian ini terdiri daripada ketua isi rumah di Malaysia yang merangkumi pelbagai bangsa dan agama. Sebanyak 1,969 responden telah terlibat pada peringkat awal pengumpulan data. Namun, selepas proses pembersihan data dijalankan, hanya 1,387 responden digunakan dalam analisis akhir bagi memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan dapatan kajian. Kemudian, dari segi kaedah analisis data, data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif menggunakan perisian SPSS. Analisis yang dijalankan merangkumi statistik deskripsi seperti skor, peratus dan frekuensi. Selain itu, ujian ANOVA digunakan untuk menilai perbezaan perbelanjaan dalam kalangan isi rumah. Akhir sekali, dari segi proses analisis dan persembahan data, data dikumpulkan melalui Google Form, kemudian dipindahkan ke Microsoft Excel dan seterusnya dianalisis menggunakan SPSS. Hasil analisis dipersembahkan dalam bentuk jadual dan rajah bagi memudahkan pemahaman pembaca. Oleh itu, metodologi ini dapat membantu dan memastikan data yang diperoleh itu ada tersusun dengan tepat dan boleh dipercayai untuk menyokong dapatan kajian. Bahagian ini membentangkan profil responden kajian yang melibatkan seramai 1,387 orang responden selepas dikemas kini. Analisis profil ini penting untuk memberikan gambaran awal tentang latar belakang sampel sebelum menilai kesan terhadap perbelanjaan isi rumah. Dari segi jantina, majoriti responden terdiri daripada lelaki iaitu sebanyak 71%. Keadaan ini selari dengan realiti bahawa ketua isi rumah lazimnya dikenal pasti sebagai lelaki dalam kebanyakan kajian ekonomi keluarga. Dari sudut etnik, responden terdiri daripada kumpulan Melayu, Cina, India serta kumpulan lain seperti peribumi Sabah, Sarawak dan orang asli. Kepelbagaian ini membolehkan analisis dijalankan secara lebih menyeluruh dan mewakili struktur masyarakat di Malaysia. Bagi taraf perkahwinan, majoriti responden merupakan individu yang telah berkahwin iaitu lebih 77%. Situasi ini penting kerana isi rumah berkahwin biasanya mempunyai tanggungan serta komitmen kewangan yang lebih besar. Dari aspek saiz isi rumah pula, kebanyakan responden mempunyai antara 4 hingga 6 orang ahli keluarga. Corak ini sejajar dengan dapatan rasmi survey pembelanjaan isi rumah yang menunjukkan bahawa perbelanjaan meningkat apabila bilangan ahli isi rumah bertambah. Secara keseluruhan, profil responden menunjukkan bahawa kajian ini didominasi oleh isi rumah berkahwin dan bersaiz sederhana. Sekaligus sesuai untuk mengkaji hubungan antara taraf perkahwinan, saiz isi rumah dan perbelanjaan isi rumah. Bahagian ini membincangkan kesan taraf perkahwinan terhadap perbelanjaan isi rumah berdasarkan analisis ANOVA yang dijalankan. Hasil kajian menunjukkan bahawa walaupun terdapat perbezaan purata perbelanjaan antara kategori bujang, berkahwin, balu atau duda serta bercerai, perbezaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Nilai F yang diperoleh ialah 1.445 dengan nilai signifikan 0.228 iaitu melebihi arah signifikan 0.05. Ini menunjukkan bahawa taraf perkahwinan tidak memberi kesan yang signifikan terhadap pembelanjaan isi rumah dalam kajian ini.
Analisis lanjutan menggunakan ujian Tukey juga mendapati tiada perbezaan ketara antara mana-mana pasangan kumpulan. Walaupun responden berkahwin mencatatkan purata perbelanjaan yang lebih tinggi secara deskriptif, dapatan ini menunjukkan bahawa status perkahwinan sahaja tidak mencukupi untuk menerangkan variasi perbelanjaan isi rumah. Kajian-kajian terdahulu di Malaysia turut menyatakan bahawa faktor seperti pendapatan, saiz isi rumah dan tahap sosioekonomi memainkan peranan penting dalam menentukan corak perbelanjaan. Kesimpulannya, hasil kajian ini menunjukkan bahawa taraf perkahwinan bukan faktor penentu utama perbelanjaan isi rumah. Sebaliknya, perlu dianalisis bersama faktor lain bagi mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang tingkah laku perbelanjaan isi rumah. Seterusnya, berdasarkan Rajah 5.3, saya akan membentangkan analisis kesan saiz isi rumah terhadap perbelanjaan isi rumah. Berdasarkan analisis deskriptif, purata perbelanjaan isi rumah menunjukkan trend peningkatan apabila saiz isi rumah bertambah, walaupun corak tersebut tidak sepenuhnya linear dan terdapat turun naik bagi beberapa kategori saiz isi rumah tertentu. Isi rumah bersaiz kecil iaitu antara 0 sehingga 2 orang ahli mencatatkan purata perbelanjaan yang lebih rendah, manakala isi rumah bersaiz sederhana, khususnya antara 3 hingga 8 orang ahli, menunjukkan purata perbelanjaan yang lebih tinggi selari dengan peningkatan keperluan harian seperti makanan dan utiliti. Walau bagaimanapun, terdapat penurunan ketara bagi isi rumah yang mempunyai bilangan ahli yang sangat besar. Situasi ini perlu ditafsir dengan berhati-hati kerana bilangan responden bagi kategori tersebut adalah kecil dan boleh mempengaruhi kestabilan nilai purata. Dari sudut inferensi statistik, keputusan ujian ANOVA sehala menunjukkan bahawa hubungan antara saiz isi rumah dan perbelanjaan isi rumah tidak signifikan secara statistik dengan nilai F bersamaan 0.668 dan juga P bersamaan 0.783 iaitu melebihi arah signifikan 0.05. Keputusan ini menunjukkan bahawa walaupun secara deskriptif perbelanjaan isi rumah meningkat dengan pertambahan saiz isi rumah, perbezaan tersebut tidak cukup konsisten untuk dianggap signifikan daripada sudut statistik. Keadaan ini boleh dijelaskan melalui konsep ekonomi skala dalam isi rumah di mana perkongsian sumber dan perbelanjaan bersama membolehkan isi rumah mengawal kos purata walaupun bilangan ahli bertambah. Rumusan dapatan kajian. Secara keseluruhannya, perbincangan hasil kajian ini menggabungkan dapatan daripada profil responden serta analisis taraf perkahwinan dan saiz isi rumah terhadap perbelanjaan isi rumah. Berdasarkan profil responden, majoriti responden adalah individu yang telah berkahwin dan tinggal dalam isi rumah bersaiz sederhana hingga besar. Corak ini mencerminkan struktur keluarga masyarakat Malaysia yang masih berteraskan institusi keluarga. Walaupun secara deskriptif, responden yang berkahwin serta isi rumah yang lebih besar mencatatkan purata perbelanjaan isi rumah yang lebih tinggi, keputusan ujian statistik menunjukkan bahawa taraf perkahwinan dan saiz isi rumah tidak mempunyai kesan yang signifikan secara statistik terhadap perbelanjaan isi rumah apabila diuji secara berasingan. Dapatan ini mencadangkan bahawa faktor demografi semata-mata tidak mencukupi untuk menjelaskan variasi perbelanjaan isi rumah. Sebaliknya, perbelanjaan isi rumah lebih dipengaruhi oleh faktor sosioekonomi lain seperti tahap pendapatan, keutamaan perbelanjaan dan pengurusan kewangan keluarga. Secara kesimpulannya, kajian ini menegaskan bahawa perbelanjaan isi rumah merupakan satu fenomena yang kompleks dan memerlukan pendekatan analisis yang lebih menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai faktor ekonomi dan sosial bagi memahami tingkah laku perbelanjaan isi rumah dengan lebih tepat. Antara cadangan yang boleh dilakukan ialah amalan berbelanja secara berhemah, di mana kita boleh membuat perbelanjaan isi rumah yang lebih tertumpu kepada keperluan asas berbanding barang kehendak. Selain itu, kita juga perlu membuat senarai berbelanja yang lebih terperinci dan mengikut keperluan sebenar supaya kita dapat mengelakkan pembelian yang tidak dirancang. Kita juga perlu membuat perbandingan harga sebelum memberi sesuatu barangan. Seperti kita boleh menggunakan platform e-dagang untuk memastikan barang mana yang lebih murah dan terbaik. Yang kedua ialah merancang sumber kewangan tambahan. Contohnya, kita perlu menyimpan duit daripada sumber pendapatan yang kita peroleh ke dalam bank seperti SNB, bank perdagangan dan tabung haji. Apabila kita terdedah kepada risiko-risiko kewangan seperti masalah kesihatan dan perlu membayar yuran pengajian anak-anak,
kita perlu membayar secara terus tanpa perlu berhutang dengan pihak bank ataupun lintah darat. Yang ketiga ialah meningkatkan literasi kewangan, di mana kita boleh meningkatkan literasi kewangan melalui pelbagai medium, iaitu kita boleh menggunakan bahan bacaan yang berkaitan dengan kewangan, menghadiri program pendidikan kewangan yang dianjurkan dan menggunakan aplikasi pengurusan kewangan. Perkara ini dapat membantu individu memahami konsep asas kewangan dan juga membentuk disiplin kewangan yang lebih baik. Jadi saya akan terangkan implikasi bagi kesan taraf perkahwinan dan saiz isi rumah terhadap perbelanjaan isi rumah. Bagi implikasi yang pertama adalah meningkatkan wang simpanan. Peningkatan wang simpanan dapat memastikan kestabilan kewangan khususnya bagi saiz isi rumah yang besar. Selain itu, peningkatan wang simpanan dapat mengurangkan kebergantungan terhadap hutang seperti hutang kenderaan sekaligus mengawal corak perbelanjaan agar selari dengan tahap pendapatan. Kesannya, ini mewujudkan aliran kewangan yang lebih tersusun dan sistematik di mana aliran wang masuk dan keluar dapat dipantau. Manakala, implikasi yang kedua pula adalah peningkatan taraf hidup melalui pengurusan kewangan yang cekap seperti berbelanja secara berhemah. Perbelanjaan secara berhemah ini dapat dilakukan dengan mengutamakan pembelian yang melibatkan barangan keperluan asas. Kesannya, institusi kekeluargaan ini mempunyai keupayaan untuk mengekalkan taraf hidup yang lebih stabil. Selain itu, pengurusan kewangan yang cekap juga dapat mengurangkan kebergantungan sepenuhnya terhadap pendapatan bulanan dengan menyimpan sebahagian daripada hasil pendapatan yang diterima. Justru itu, ini dapat meningkatkan daya tahan kewangan isi rumah dan mengurangkan risiko kemiskinan. Bagi implikasi yang ketiga pula adalah disebabkan kos sara hidup yang berbeza antara kawasan bandar dan luar bandar yang memberikan kesan taraf perkahwinan dan saiz isi rumah terhadap perbelanjaan isi rumah. Hal ini kerana wujudnya perbezaan harga barangan yang lebih tinggi di kawasan bandar berbanding kawasan luar bandar. Kesannya, golongan yang telah berkahwin dan memilih untuk tinggal di kawasan bandar berkemungkinan untuk menghadapi masalah kemiskinan bandar sekiranya tidak membeli barangan asas maupun pembelian rumah mengikut bajet kemampuan. Justru itu, di bawah program Perumahan Rakyat PPR, inisiatif daripada pihak kerajaan dalam menyediakan rumah mampu milik bagi golongan-golongan yang telah berkahwin untuk tinggal di bandar. Kesimpulannya, kajian kami telah berjaya menganalisis bagaimana taraf perkahwinan dan saiz isi rumah mempengaruhi perbelanjaan keluarga di Malaysia. Dapatan menunjukkan taraf perkahwinan bukan lagi faktor utama yang membezakan jumlah perbelanjaan. Sama ada bujang atau berkahwin, semua individu kini berdepan tekanan kos sara hidup yang hampir sama untuk memenuhi keperluan asas. Peningkatan ahli keluarga secara semula jadi meningkatkan keperluan harian. Namun, dengan adanya amalan ekonomi skala, ia dapat membantu mengoptimumkan kos purata bagi setiap ahli keluarga. Oleh itu, kesejahteraan ekonomi tidak hanya bergantung kepada struktur keluarga, tetapi lebih kepada literasi kewangan dan disiplin berbelanja. Perancangan yang berhemah adalah kunci untuk mengimbangi pendapatan dengan keperluan asas bagi menjamin kelestarian hidup untuk jangka masa yang lebih panjang.